Ni lah kari ikan jenah yang paling sedap sekali dekat Kelang tau. Tak salah kan? Aku yang masak sendiri, aku yang overclaim sendiri. Lantak lah orang nak cakap apa. Aku masak penat-penat. Confirm lah aku nak puji diri sendiri. Dulu ada seorang kakak dia bagi tahu kat aku, kari ni nak sedap, kita kena masak serbuk kari tu sampai pecah minyak macam dalam video ni. Bila pecah minyak macam ni maknanya dia betul-betul masak. Baru sedap tau korang. Asam keping jangan lupa. Asam keping kena letak baru sedap. So bila dia dah pecah minyak macam ni, kau masukkanlah ikan. Masukkan ikan ni aku akan gaul dengan garam dengan kunyit sikit, bagi lagi dia rasa ekstra sedap. Okey, dah masukkan semua ni, korang masukkan air dengan santan. Lepas tu adjust lah korang nak pekat macam mana, sebab santan kari ni pekat. Yang ni aku pakai dalam 500 ml, dekat 1 kilo jugalah. So bila ikan dah masak dalam ni semua, boleh letakkan sayur bendi, cili besar, lepas tu dengan tomato. Jangan lupa lah letak garam kan, letak serbuk perasa. Boleh sedap. Tada! Nampak tak? Ngam-ngam sur. Ini favourite mak aku ni. Hari ni mak aku dah tak kat rumah, so kita masak menu favourite dia. So guys, jom kita makan.